then put up on the side. Hai, Assalamualaikum. Bahan digital memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan pendidikan negara pada zaman yang moden ini. Teknologi digital memberikan peluang yang luas untuk memperbaiki cara pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat pendidikan. Ia juga bertempatan dengan anjakan ke-8 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Bersama saya, Nur Aisyah Humairah binti Badrul Syam, wartawan TV+S SK Sungai Pinang, yang akan menyelami pelbagai aspek pembelajaran digital terhadap pendidikan negara. Jom kita sama-sama selami. Penggunaan digital dapat meningkatkan akses kepada bahan yang lebih menarik. Berikut adalah contoh bahan-bahan digital. E-book atau lebih dikenali sebagai buku elektronik. Buku teks yang boleh diakses secara digital. Video pembelajaran. Video yang menerangkan konsep atau topik tertentu, memberikan visualisasi yang lebih jelas dan mudah difahami. Antara inovasi yang dapat pendidikan ialah realiti maya VR dalam pendidikan, membawa definisi yang dapat memperkasa pengalaman pembelajaran bagi pelajar dan pendidik. Dengan kemajuan teknologi VR, membolehkan pelajar untuk berada dalam persekitaran simulasi yang menyerupai dunia sebenar, memberikan mereka pengalaman yang tidak dapat diperoleh dalam kelas tradisional. Berikut adalah beberapa manfaat VR dalam pendidikan. Cabaran dan penyelesaian. Antara cabaran pemerkasaan bahan digital dalam pendidikan ialah batasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah atau institusi pendidikan, terutamanya di kawasan luar bandar atau pendalaman, masih menghadapi masalah kekurangan akses kepada teknologi yang mencukupi. Kekurangan kemahiran digital dalam kalangan guru dan pelajar. Tidak semua guru dan pelajar mempunyai kemahiran teknologi yang mencukupi untuk menggunakan bahan digital secara berkesan. Masa depan pendidikan digital. Masa depan pendidikan digital dipenuhi dengan potensi yang sangat besar, terutamanya dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya aplikasi digital dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa arah utama yang dijangka akan mempengaruhi arah pendidikan pada masa depan. Pembelajaran berdasarkan kecerdasan buatan atau dikenali sebagai AI. Kecerdasan buatan akan memainkan peranan yang semakin penting dalam pendidikan digital. Kelas tanpa sepadan atau dikenali sebagai borderless learning. Dengan perkembangan platform pembelajaran dalam talian, pendidikan akan menjadi semakin tanpa sepadan. Pendidikan digital merupakan satu akselerasi yang membawa transformasi besar dalam cara kita belajar dan mengajar. Oleh itu, marilah kita memanfaatkan penggunaan bahan digital demi merealisasikan sistem pendidikan negara ke arah yang lebih baik.